Okey, akak nak cakap beli ibu untuk suami sebab akak pregnant. Sekarang dia tak okok lagi. Baby kami selamat, dia rasa okok. Terharu gila. Saya pun terharu juga kak bila akak bagi komen macam ini kan. Yalah, kadang-kadang bila suami saya okok, yang efek bukan dekat bini dia je, dekat baby sekali juga. Tak kisahlah baby tu masih dalam kandungan ke, baby tu dah lahir ke, perokok dia memang merosakkan orang sekeliling dan juga diri dia. Kat dalam ibu saya ni, special untuk isteri dan juga suami, saya bagi tahu peranan isteri macam mana nak encourage orang punya suami supaya dapat berhenti rokok. Dan lagi satu, untuk si suami, ada cara untuk detox korang punya nikotin dalam masa 30 hari dan juga cara nak handle withdrawal symptom. Apa cabaran yang korang hadapi, apa faedah korang dapat bila korang berhenti. Semua saya beritahu dekat dalam ebook ni. Bukan setakat korang boleh baca, korang boleh dengar video sekali. Saya siapkan 12 video panduan dekat dalam ni. Boleh ikut step by step, A to Z. Tapi syarat je, saya nak korang letak 100% effort untuk make sure korang dapat berhenti tau. Paling best, korang dapat free consultation. Kalau tak ada motivation ke, tengah low motivation, saya boleh consult korang. Tapi dengan syarat, tahan telinga Saya ada siapkan banyak voucher. Kalau tekan link kat bawah ni, ataupun kau pergi kat bio saya je.